Bos, tengok apa? Tengok apa? Yang ni nak bagi tahu macam mana nak ambil hati bos bagi bonus kau tanpa pujian. Ui, macam mana tu cara dia? Inilah dia bagi bos makan yang ni Nyonya 336 punya Karimi. Ni apa yang special sangat dengan Karimi ni? Ini memang special nak bagi tahu ni sebab kes perenca dia pakai bahan yang semula jadi tahu semua. Bahan-bahan semula jadi ke? Ya. Ni kalau nak masak ni mesti lama ni. Kena 6 jam. Ui, 6 jam lama. Tapi yang tu untuk orang lain. Untuk korang semua tak payah. Just sekejap saja sebab kita dah siap sediakan paste perenca kari. Tak guna powder tak pakai powder sebab dia special lah pakai paste. Okay. Sampai kita main mi sekali, masak 3 minit. 3 minit aja dah boleh siap dah. Nampak? Ni kari kita. Wangi Wangi habis ni. Jom kita rasa. Nampak sedap ni makan aku. Tengok kau sikit. Ui, kau dia. Solid teruk. Memang nampak sedap sungguh tengok yang makan tu. Bukan saja sedap tau, sedap kau. Inilah nak bagi tahu. Nak ambil hati bos tambah pujian, mesti dah yang ni, masak mi kari yang ni. Nyonya 336 punya kari mi. Ni dekat mana boleh dapat ni? Senang dah dekat bawah beg kuning dah boleh dapat tau. Dekat beg kuning boleh ada. Untuk harga trolley bag ada bagi untuk 100 orang terawal lagi. Jangan tunggu siapa cepat dia dapat. Jangan tunggu tak nak habis ya. Kalau aku tu beli sekarang habis. Jom.